2025. Okey, hari ni Dana nak share dengan korang apa yang R25 ni dah tukar. Yang first, kepala depan dia macam R1 korang. Kalau korang tengok dia punya lampu depan, dia tukar jadi kecil. Memang nampak macam R1 dah. Lepas tu, warna dah tukar, dia punya design semua dah tukar. Lepas tu untuk R25 ni dia ada charging port korang. Dah carbon modern kan 2025, so dia letak charging port. Tak cukup dengan tu, untuk seat belakang pun korang, dia dah boleh buka pakai kunci. So bukan macam R25 yang lama lah, kena buka pakai skru semua kan. Tak, untuk 2025 punya pakai kunci je korang dah boleh buka seat belakang dah. Yang ketiga pula, untuk meter dia ada Y connect. Kalau kata ada Y connect, korang boleh scan motor korang tu ada dekat mana menggunakan apps dekat phone sahaja. So korang, itulah perubahan kepada R25 2025 ni. Korang nak tahu lagi detail, boleh je komen dekat bawah tu. Jangan lupa follow dan ya, apa-apa kita luncur.